Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to Nota Kimia Seamirudin. Okay, so untuk hari ni kita nak continue untuk previous punya video yang mana hari tu saya ajar awak tentang apa? Saya ajar awak hari tu tentang macam mana cara untuk buat 4 magic triangle kan? So hari ni kita akan continue masih lagi dalam chapter 3 bab 3 form 4 which is ini adalah part yang paling penting dalam chapter 3 iaitu calculation. So kalau tanya saya kan dalam SPM, calculation ni dia boleh menyumbang kepada almost 30% untuk keseluruhan paper untuk SPM. So kalau awak jenis orang yang macam, so saya tak minat lah calculation, apa yang saya nak advisekan untuk awak adalah awak kena start minat daripada sekarang. Sebab apa? 30% tu sangat-sangat besar. Okay, so dia menyumbang banyak markah lah untuk awak punya grade dalam paper chemistry. So nak belajar untuk calculation ni senang je, dia tak susah pun. Okay, so follow video ni sampai habis. So untuk hari ni saya akan go through dalam calculation form 4 konsep mole menggunakan satu teknik yang nama dia adalah teknik U. Okay, so dalam teknik U ni apa yang kita nak kena buat untuk jawab soalan calculation? So dekat sini kelas, saya nak share dekat awak tips dia. Okay, bila kita nampak soalan calculation, contoh soalan calculation macam mana? Contohnya soalannya begini. Macam ni. Contoh soalan dia, soalan macam ini. Dia bagi kat kita banyak-banyak benda. Lepas tu dia tanya kita berapa benda tu, berapa benda ni. Lepas tu dia bagi pilihan jawapan ke sama ada dia boleh keluar dekat paper 1 ataupun dia boleh keluar juga dekat paper 2. Okay, so kalau dekat paper 1 1 markah soalan ni. Kalau dekat paper 2 maksimum dia boleh pergi sampai 5 markah. Dia boleh pergi 3 hingga ke 5 markah. So better awak kena pandai this punya subtopik sebab markah dia banyak. Okay, so dekat sini apa yang saya nak bagi tahu, okay, benda yang pertama bila kita nak buat calculation untuk teknik U, okay, tips yang pertama adalah dekat dalam soalan tu, bila awak baca soalan banyak-banyak tu, ada dua benda yang awak perlu cari. Yang pertama, awak perlu cari apa yang soalan tanya. Okay, kena tengok dulu apa benda yang soalan minta. Dan yang kedua ialah awak kena cari info apa yang soalan bagi. So dekat sini, bila kita cakap tentang info, macam mana kita nak kenal apa benda yang soalan tanya? Cara kita nak kenal apa yang soalan tanya, biasanya dekat dalam soalan tu dia akan mention lah. Contohnya, berapakah jisim? Macam tu. So contoh starting ayat dia mesti macam berapakah ataupun hitung jisim, hitung isi padu yang terhasil. Berapakah jisim yang terhasil? Berapakah bilangan atom yang terhasil? Macam tu contoh. Okay, so benda-benda ni semua. Kalau kita nak tahu info pula, info ni macam mana? Info ni ialah awak tengok dekat dalam soalan tu, dia mesti akan bagi dekat kita nombor. Okay, so kalau awak jumpa nombor, nombor tu dia ada unit. Contoh, kalau dia adalah nombor tu dekat belakang ada unit G. Maksudnya benda tu adalah gram kan? Benda tu adalah merujuk kepada jisim. Kalau unit dia adalah dm kuasa 3, maksudnya benda tu tengah bercerita tentang isi padu ataupun volume. So awak kena tengok nombor dia tu apa unit kat belakang. So kita combine dua benda tu. Step 1 tadi cari dulu info. Cari dulu apa yang soalan tanya. Yang kedua adalah cari apa info yang soalan bagi. Okay, next. Lepas awak dah jumpa dua benda tu, dalam teknik U dia ada 4 step. Okay, untuk jawab soalan teknik U ada 4 step. So apa benda step tu? Yang pertama ialah awak kena tulis dulu persamaan kimia yang seimbang. So dekat sini kalau siapa yang masih struggle untuk buat persamaan kimia yang seimbang, saya advise awak untuk pergi kepada video yang second. Okay, video yang kedua, ada saya ajar macam mana cara untuk buat persamaan kimia yang seimbang. Okay, ni yang pertama. Yang kedua ialah awak kena tukarkan info yang soalan bagi dan tukarkan dia kepada mol. Okay, info yang soalan bagi tadi, yang kita dah cari tadi tu, info macam mana nak kenal info? Info yang ada nombor tu. So, daripada info yang awak dapat tu, and then awak tukarkan kepada mol. Macam mana nak tukarkan kepada mol? Dekat sinilah yang awak akan apply 4 magic triangle. So, siapa yang macam terlepas untuk
magic triangle ni apa, boleh pergi kepada boleh pergi kepada previous video, yang mana video nombor 3 saya ada share tentang 4 magic triangle. So 4 magic triangle macam mana? Ni rupa dia. Inilah dia 4 magic triangle. Okay, so awak kena tahu setiap detail untuk triangle ni, and then kat mana nak guna, macam mana nak guna, bila nak guna. Okay, so dah settle untuk nombor 2, dan kita pergi pada step nombor 3, awak kena buat mole ratio ataupun nisbah mole. Okay, dekat sini nanti je saja. Dan last sekali, tulis jawapan yang betul beserta dengan unit yang betul. Kalau tak ada unit, markah boleh dipotong. Okay, so now ready. Kita nak pergi pada contoh soalan. Okay, jom kita tengok contoh soalan yang pertama. Okay, so dekat sini dia adalah soalan trial perlis 2024. Okay, dia bagi tahu dekat kita, persamaan berikut mewakili tindak balas penguraian zinc nitrat yang tidak seimbang. So dia bagi dekat kita satu equation, dan dia kata equation ni tak seimbang. So nak kena buat mana? Nak kena buat macam mana? Okay, tadi kita pergi pada step yang pertama tadi kan. Benda yang kita kena buat adalah awak kena, dia bagi kat kita persamaan kimia yang tak seimbang. So nanti awak kena seimbangkan dulu untuk selesaikan soalan ni. Okay, so baca dulu soalan. Dia tanya, berapakah isi padu maksimum gas nitrogen dioksida yang terbebas pada suhu dan tekanan piawai STP, dalam keadaan STP apabila 18.9 gram zinc nitrat dipanaskan, dan dia bagi dekat kita GSAM formula relatif dan juga isi padu molar pada STP. So nampak soalan macam ni, jangan panik, tenang dulu, ingat balik step apa yang saya bagi tahu tadi. Benda pertama adalah awak kena cari dua benda. Cari dua benda, apa yang soalan tanya, apa yang soalan bagi info. So kita tengok apa yang soalan tanya. Macam mana keyword ataupun clue nak tahu soalan tanya apa? Mesti lepas perkataan berapakah. Kalau dia nampak, awak nampak ada tanda soal tu kan. Contoh macam kat sini kan. Berapakah isi padu yang terhasil? Macam ni. Berapakah isi padu maksimum gas nitrogen dioksida yang terbebas? So maksudnya soalan ni minta kita cari apa? Soalan ni minta untuk kita cari isi padu, iaitu V. So sekarang ni kena carilah nitrogen dioksida ni dekat mana? So cari dalam equation, dia berada dekat nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4. So kena kenal lah dekat sini. Nitrogen dioksida, formula molekulnya mana? Ini. So maksudnya dalam soalan ni dia minta untuk kita kira berapakah isi padu gas nitrogen dioksida yang terbebas. Itu yang pertama yang soalan nak. Yang nombor 2, kita kena cari apa information yang soalan bagi. So tadi saya cakap apa? Nak cari information, kita mesti tengok apa benda nombor. Dia ada nombor. So mana nombor dia? Ni. 18.9 ni adalah nombor. Lepas nombor kan ada unit. Unit dia gram. So maksudnya dia adalah mass kat sini. Maksudnya ini dia tengah bagi information dekat kita GSAM. So GSAM kepada siapa? GSAM kepada zinc nitrat. So zinc nitrat mana? Cari dalam equation ni. 1, 2, 3, 4. Zinc nitrat berada dekat nombor 1. So maksudnya ini adalah info yang soalan bagi. Jadi dekat sini kita pun letak, soalan bagi kat kita mass. Dia punya GSAM dekat sini berapa? GSAM dia adalah 18.9 gram. Okay, next apa yang kita perlu buat adalah daripada benda ni semua, apa yang kita nak kena buat next adalah kelas, kita pergi kepada step tadi. Step dalam teknik U. Apa benda yang kena buat? Benda yang pertama adalah awak kena seimbangkan dulu persamaan ni. Dia bagi tahu dah, ini adalah persamaan tak seimbang. So dalam chapter ini adalah soalan dia gabungan dengan chapter 6, chapter garam. So dalam chapter ni, apa yang kita nak kena buat adalah awak nak kena seimbangkan dia. So nak seimbangkan macam mana? Nanti saya akan ajar awak macam mana nak buat persamaan kimia dalam konsep dalam bab garam nanti. So untuk kat sini saya nak pergi pada shortcut dulu. Awak just hafal je cara nak seimbangkan persamaan ni adalah guna formula 224. 224 tu kita akan pakai untuk formula 224 tu kita akan pakai untuk persamaan pemanasan garam nitrat. Nanti awak belajar dalam chapter 6. So 224 tu apa? Maksudnya 2, kat sini selaka letak 2, sini 2, sini
4. Macam tu. Itu adalah 224. Maksudnya letak 224 dah seimbang dah. Okay, so tadi apa yang kita nak fokus tadi adalah yang pertama soalan tanya dekat sini. Berapakah isi padu gas nitrogen dioksida yang terbebas kat sini? Dan lagi satu, apa benda info soalan bagi? Soalan bagi dekat sini. Dia bagi dekat kita, gisim zinc nitrat ialah 18.9 gram. Okay, settle. Step 1 settle, awak dah buat dah persamaan kimia seimbang. Step kedua ialah awak nak kena buat apa? So dekat sinilah kita akan U-kan dia. Kenapa benda ni dinamakan teknik U? Sebab sekarang ni saya nak fokus kepada dua benda ni saja. So kita fokus kepada apa yang soalan tanya dan apa info soalan bagi je. Dah jumpa dua benda tu, kita buat U-kan dia. Okay, so kita akan settlekan dua benda ni je lah. Yang ni tak payah tengok, yang ni tak payah tengok. Just fokus dua benda je. Okay, so next adalah apa yang kita nak buat adalah step nombor 2 tadi. Step nombor 2 ingat lagi apa? Step nombor 2 adalah kita nak tukarkan information yang soalan bagi, tukarkan kepada mol. So macam mana cara dia? Kita kena tahu nak guna magic triangle yang nombor berapa. So cara dia kat sini, awak tengok. Ini adalah gram kan? Ini adalah gram. Maksudnya kita nak guna magic triangle nombor berapa? Daripada mass ni, awak nak kena tukarkan dia kepada mol. So, kita balik kepada 4 magic triangle. Yang mana satu triangle yang menggunakan mass ataupun gisim, dia adalah triangle yang nombor 2. So, kita pun apply lah triangle nombor 2 dekat sini. So, saya akan lukis triangle nombor 2 kat sini. Okay, so ini adalah triangle nombor 2. Dalam triangle nombor 2 ada apa? Dia ada mol, dia ada gisim dan dia ada gisim molar. Ataupun gisim molar ni nama lain dia juga dia boleh jadi sama ada gisim molekul relatif ataupun gisim formula relatif. Dia adalah benda yang sama. Dalam bahasa Inggeris, molar mass ataupun relative molecular mass ataupun relative formula mass. Gitu. Benda yang sama. Tahu? Okay. So, next adalah apa yang kita kena buat. Masukkan detail. Okay. So, dekat sini gisim. Soalan dah bagi lah gisim. Gisimnya berapa? Gisimnya adalah 18.9 gram. Mol dekat sini kita nak cari. Kan kita nak convert kan daripada gisim kepada mol. Then, dekat sini gisim molar. Kita tengok dalam soalan. Dalam soalan, gisim molar dah diberi ke belum? Okay, baca soalan. Dia kata, ni, nampak? Dia kata kat kita, gisim formula relatif adalah 189. 189. So, dah bagi dah kat sini. Bila dah bagi, just ambil sahaja. Gisim formula relatif tu adalah sama kan? So, kita just ambil je kat sini, 189. Okay, so apa yang kita nak kena buat next adalah, kiralah kat sini awak nak kena cari mol dia. So, macam mana nak cari mol? Kat sini kita tutup mol. So kalau dia duduk atas dengan bawah, maksudnya kita kena bahagi. So gisim bahagi gisim molar, dia akan jadi 18.9 gram bahagi dengan 189 gram per mol unit dia. Dan awak akan dapat berapa kat sini? Awak akan dapat 0.1 mol. Macam tu. So tekan calculator, awak akan dapat 0.1 mol zinc nitrat dekat sini. Okay, so settle. Next adalah step nombor 2. Step nombor 2 settle, kita pergi pada step nombor 3. So dalam step nombor 3, apa yang awak nak kena buat seterusnya ialah kita kena buat nisbah mol. Okay, maksudnya kat sini awak dah settle, dah tukarkan dah info, dah tukar dah info kepada mol. Next adalah kita next adalah kita guna nisbah mol. Kita buat step yang awak dah selesai tukarkan info kepada mol, sini dah selesai, sini dah selesai. Next adalah kita buat nisbah mol. Okay, nak buat nisbah mol macam mana? Nisbah mol kita kena tengok dekat sini. Okay, dekat sini awak kena hati-hati. Nisbah mol ni kena tengok betul-betul, luaskan mata. Okay, so dekat sini kelas, apa yang awak nak kena buat ialah kena compare antara equation yang soalan bagi dengan apa yang awak kira. Mol dia tu awak kena compare. That's why nama dia nisbah mol. So dekat sini, based on equation. Saya tulis dulu based on equation. Based on equation, 2 mol zinc nitrat. Macam mana saya dapat 2 mol? Ni, 2 mol zinc nitrat. Dia akan menghasilkan berapa mol?
menghasilkan 4 mol 4 mol gas nitrogen dioksida. Macam mana dapat 4 mol? Ni, 4 mol gas nitrogen dioksida. Ini adalah daripada equation. Okay, so itu daripada equation. Now kita nak compare dengan apa yang kita kira tadi. Yang kita kira berapa mol zinc nitrat? Dia adalah 0.1. So maksudnya, kalaulah 0.1 mol zinc nitrat, dia akan menghasilkan berapa mol gas nitrogen dioksida. Macam tu. So, awak nak kena kira dekat sini kelas. Awak nak kena kira kat sini. So, macam mana nak kira dia? Kalau macam ni kan, senang je nak congak. 2 jadi 4. So, maksudnya darab je lah 2. Ni darab 2 dapat ni. Tapi kalau nombor yang susah, awak boleh guna formula dia ialah bawah bahagi atas dapat jawapan darab sebelah. Lagi sekali. Bawah bahagi atas dapat jawapan darab sebelah. Apa benda tu? Yang bawah tu yang mana? Yang bawah tu adalah yang ini. Bawah bahagi atas dapat jawapan darab sebelah. So, awak akan dapat benda yang sama jawapan dia. Apakah jawapan dia kat sini? Awak akan dapat 0.2 mol nitrogen dioksida. Settle step nombor 3. Dah settle step nombor 3, kita pergi kepada step nombor 4. Maksudnya apa yang awak nak kena buat dekat sini, awak nak kena convert mol ni kepada apa yang soalan tanya tadi, iaitu isi padu. Ni 0.2 mol nitrogen dioksida ni nak kena tukarkan kepada isi padu. Kenapa kena tukar kepada isi padu? Dah soalan minta kita kira isi padu, tukarlah kepada isi padu. Okay, so dekat sini kita kena guna lagi sekali magic triangle. Soalannya nak guna triangle nombor berapa? So dekat sini nak guna triangle nombor berapa untuk kira volume? Kita ada 2 kan? Satu adalah triangle nombor 3 ataupun triangle nombor 4. So macam mana nak tahu guna 3 ke 4? Kita tengok kepada soalan bagi kat kita apa benda. Soalan bagi kat kita ni, info dia adalah isi padu molar pada STP 22.4. So maksudnya kalau dia bagi kat kita nilai isi padu molar, so kita kena guna triangle nombor 3. Okay, isi padu molar. Okay, so kat sini, jom kita buat selesaikan sikit, nak habis dah. Okay, so masukkan dekat sini triangle nombor 3. Triangle nombor 3 kita apa dia? Dia adalah mol dekat sini, isi padu dekat sini, dan isi padu molar dekat sini. Okay, so kita pun masukkan nilai. Mol dah ada belum? Dah ada. Kita dah kira tadi berapa? 0.2 mol. Isi padu kita nak cari. Isi padu molar soalan dah bagi, iaitu 22.4 dm3 per mol. So sekarang ni apa nak buat untuk cari isi padu? Tutup isi padu dan awak nampak dia duduk sebelah-sebelah. Kita akan darabkan dia. So dekat sini nak cari volume, awak akan dapat 0.2 mol darab 22.4 dm kuasa 3 per mol. So kat sini awak akan dapat berapa? Ini putun, ini putun. So 0.2 darab 22.4. Awak tekan kalkulator dan awak akan dapat 0.2 darab 22.4. Tekan kalkulator dapat 4.48. Unitnya berapa? Unit dia adalah dm kuasa 3. So this will be your final answer. So ada tak jawapan dia kat sini? A, B, C, D? Yes, jawapan dia adalah D. Settle. Kalau soalan paper 1 dapat A1 markah. Kalau soalan dekat kertas 2, awak akan dapat 3 markah. Sorry, bukan 3 markah. Dia adalah 4 markah. Kenapa 4 markah? Sebab markah pertama awak dah balancekan dekat sini. Markah pertama dah balance sini. Markah kedua dekat sini, markah ketiga dekat sini, markah keempat final answer dengan unit yang betul. So dapatlah total 4 markah. Boleh jawab? So ini adalah soalan yang menggunakan triangle nombor 2 dan juga nombor 3. So nanti boleh follow, boleh like, boleh share video ni dan nanti saya akan tunjuk dekat awak macam mana nak guna next triangle pula.
So, awak boleh join channel Telegram Nota Kimia SPM Samiruddin untuk dapatkan info dan juga nota-nota chemistry. Okay? So, kita akan jumpa lagi dalam next video. Bye semua. Assalamualaikum.